Apa, Bi? 15 bulan pula sekarang dia minta. Bukan hari tu dia minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku call you balik, Bi. Macam Zal. Oi! Kau Wan and Zal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau try cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli, kita settle. Nak jual? Nak beli, kita settle. TikTok tak kasih cakap pasal rumah. Aku tak tahu dia macam kena block macam gitu lah. Entah aku pun tak pasti cakap. Sebab aku have no experience about this. Boleh lah. Boleh. Boleh, aku rasa alamak. Selamat datang, selamat kembali. Terima kasih kerana masih lagi sudi mendengar The Common Folks. And at the same time kita tengah buat live ni di TikTok saja. Betul. Dan sekiranya kalau korang tengah menonton ni, kalau boleh lah tolong kami tap-tap like ataupun kasih FYP dan sebagainya. At the same time sekiranya kalau korang ada soalan-soalan tentang hal-hal rumah ataupun nak membeli rumah ke nak menjual rumah, this is the right time lah. Ya saya. Bagaimana? Kita bersama dengan Faizal dan Alisa dalam studio. Apa khabar guys? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okay. Sekarang kita menampak Faizal ada sikit dia tak macam tak tentu arah. Sampai headphone pun tak pakai tau. Headphone tak pakai Dia jaga rambut. Oh. Come on lah guys. Dah nampak rambut dia macam gitu. Setting dah cantik. Oh, they call it scarlet mullet Scarlet mullet. And, tadi sebelum start pun kita ada tanya, kalau let's say korang nak jual rumah, nak dapat anggaran dia. Average price kalau saya jual rumah berapa saya dapat. Jadi Aidil boleh mulakan daripada atas Dil Yeah. Boleh. Awak boleh tengok daripada atas sebelum Apa saya yang tak sebat boleh? awak kat sini. Warna. Jadi kita kasih diorang kasih postal code, then Faizal dan Alisa akan kasih anggaran. Yes. Berapa? Okay. Untuk nak cakap nama tak ya? Cakap dia suka. Dua suka dia. Pasal komen pun nampak nama apa? Sebab bila kau nyaut nama dia tu, dia rasa macam dia dapat emas tau. Iyalah. Okay. Sparks. Rina dulu lah. Nanti Rina ada. Okay. Itu dia kasih postal je. Okay, alright kan. Okay, Sparks Yeah. Postal code dia 823171. 823. 171. So apa panggil lu? Apa tu Adil? Apa tu? Jokeres Insi spider melekat di badan aku. Tingkat 3 rumah 5i. 5i. Besar 5i 5i besar. Okay. So anggaran untuk Sparks Tingkat berapa tadi? Tingkat 3 5i 823171. So dia tinggal actually block 171 CH Dale. Iya. Iya, So Sparks. kalau 5 bilik tingkat Mic 2, jauh Faizal. tingkat 2 roughly aku rasa is about 700 tak sampai pun. tak sampai Yeah, so maybe it's about 650 like that. Oh 650. Yeah. At least okay sih, better than Choa Chu Kang sih. Betul. Sebelah Punggol Plaza Sparks kata. About 650 lah, because dia punya high floor is already now about Mic jauh $700,000. Jauh Mic kau lagi. jauh dekat lagi. lagi. Dia macam gitu. Tak pakai phone. Pasal dia punya high floor dia is about 700,000. Okay. So dia tingkat 2 low floor, basically aku rasa the difference about 50,000 difference, maybe about 650 like that. 650. 630 to 650 lah. Okay. Alright. Let's say lah kita ambil satu senario di mana rumah dia ni betul-betul sebelah tong sampah tu yang yang besar, yang orang buka tutup kan berbau kan. Ada tak minus ke apa ke? Usually people will use that kind of situation to lowball lah. Lowball. Dekat dengan tong sampah. Kalau kau tak ada nak beli,
lagi nanti harga makin jatuh apa. So nanti they will tend to low down the punya price lah. But is there any macam best advice for them untuk let's say kalau orang macam contohnya low ball ni? Susah Lee. It's like macam basically kau tak boleh sembunyikan apa-apa. Kau kata dulu kita ada juga macam aku dengar orang kita market rumah yang tu depan tong sampah. Okay. Kita tutup dia punya tingkap lah apa. We try to avoid the buyer from viewing dia punya luar apa semua. But nanti after that pun dia akan jalan-jalan kat luar situ juga apa. So dia akan tengok. So we just tell the seller kalau ada rezeki kau, people willing to buy that house, they sell. Tapi we need to tell the seller that you cannot expect that kau punya rumah dekat dengan tong sampah tingkat 2 and kau nak harga tinggi lah. Okay, faham. Yeah, so faham. basically kalau kau dapat jual harga, maybe the average transaction price is good enough already. Alright. Okay, tadi siapa nama dia? Spark eh? Spurge. Okay, boleh call ni apa? Wanenzal 91960066. Sekiranya kalau ada persoalan yang lain lah. Yes, okay. Kita teruskan dengan Rina. Rina. Postal code 520870. Ini dah kawasan mahal ni. Tingkat 4, 5 room. Belah mana tu? Ni yang tadi kita cakap lah, Tampines. Oh, Tampi. Ini Alisa punya kampung ni. Alisa tu. Okay. Oh, Tampines Alisa tu Silakan. Tampines. The Queen of Tampines. Betul. Alisa dekat Tampines. Dia apa? High floor, low floor? Level 4. Level 4. Okay, bagaimana Alisa? Teruskan Alisa. Hello Alisa. Hello Alisa. 870 Tampines. Yeah. Yes, saya. 5i. Low floor. Level 4, yeah. Yeah, level 4. I think 800 plus would be about 600 plus. For now. High 600 600, yeah. Average 5 bilik kan? 5 bilik. 5i. 5 Betul lah. bilik. Eh, So dah Fahai? already about 700. Bukan. 5 room. 5 room dia dah about 700,000 lah. Oh, Dia- 700,000. Ya, block 870 kan. Low floor. Yes, saya. 870 low floor. So the recent transaction for the punya neighbour dia, bukan kata neighbour next block. Okay. Dia about 725. Oh, That's one, tinggi quite high dia lah. About how much? 725,000. Wow. 725. Tingkat 4 gitu eh. Ya, so kalau kita tingkat 4 kan. Tingkat 4 roughly around that range or maybe slightly higher. We can even aku rasa can go even as high pun about 750. Okay, faham. Aku nak try memandangkan ni. Aku ada satu senario Teruskan Bang Lee. Boleh eh? Boleh. Okay, let's say kita dah tahu these few months ada rumah terbakar dan sebagainya. Panggil bomba, Betul tak? Bomba dah Kan? Dalam situasi macam gitu contohnya dah renovate balik lah ni semua. Tapi kalau nak jual tu, ada affected tak? Seller, buyer tak tahu. Let's say dah viral lah. Soal viral. Sampai harga lah. Macam mana Alisa? What's your opinion? Dia tak tahu. Muka nampak saintis Aliza Relax dulu. Tak. Tadi cakap dah buat balik kan? Dah buat balik dah, renovate balik lah. Tapi but then again, social media dah kasih viral tu tempat dan sebagainya. So ada tak macam let's say in the future kalau dia nak jual tu affected ke apa ke? You know? I think kalau affect pun takkan affect sampai teruk, sampai tak ada orang nak view langsung lah. Okay. Tapi ada je, maybe ada buyer yang suka rumah yang dah viral. Kita pun tak tahu apa. Kira dah boleh ambil IG story lah. Yeah. Aku dah beli rumah orang yang dah terbakar ni. Okay. Relax lah tak boleh lah, tak Betul payah lah. Pada aku tak ada affected lah because rumah terbakar apa, dah bikin balik. Correct. Anyway, kalau let's say aku cakap kes bunuh ke ada kematian, then people know about the unit number semua, then aku rasa will be affected lah. Sampai nak tengok orang bantu rumah terbakar still okay apa. Yelah. Aku rasa pasal dia bukan isu yang macam orang tak nak beli ni rumah dah terbakar. Ya. So aku rasa that yalah. Tak lah, maksud aku affected dalam segi apa tau, harga ada turun ke, ada naik ke, you know? Tak juga Lee. If based on kebakaran aku rasa no. Okay. Okay, kita boleh teruskan lagi dengan soalan. Hello, siapa di sana? Hai, saya Fikri. Fikri. Hello Fikri. Saya nak tanya ni harga rumah saya boleh tak? Boleh. Boleh lah Fikri. Teruskan. Postal code saya 680485. 680. Cukang lah ni agaknya ni. 485 tingkat 13. Ya. Rumah 5 bilik lah. 5i. Besar Alhamdulillah. Boleh tahu tak macam average harga berapa kalau saya nak jual ni? Alhamdulillah kita listener semua rumah besar-besar. Boleh Fikri, alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah kitanya pendengar-pendengar di sini, member kita yang sedang menonton ni, aku percaya yang diorang ni rumah diorang ni very besar and very nice lah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Rusdi. Hello Rusdi.
So block 485 Ya. So 485 5 bilik. Agak-agak berapa tu? Kawasan mana tu Chua Chu Kang lah. Of course lah, Chua Chu Kang. Main jauh. Mana orang Sengkang tak nak masuk jual rumah. Yang malukan lah. Chua Chu Kang at least ada. Tak, pasal kau tahu asal Sengkang tak ada lah. Okay. Pasal diorang macam tak nak keluar Sengkang, tak nak keluar Sengkang. Oh, nak stay lah. Macam Chua Chu Kang, boring lah Chua Chu Kang, aku nak keluar, aku nak pindah. Betul. Banyak sangat pasal kau Chua Chu Kang tu banyak semua postal code 68 lah depan. Tapi kalau kau jalan Sengkang, kadang-kadang kau boleh terkangkang kau. Betul lah Kata betul lah. terkangkang. Kadang-kadang adjust lah. Oh. Okay, teruskan. Berapa tu anggaran dia? Chua Chu Kang? Agak-agak lah. About 700 plus. Oh really Yeah. 5 room betul. Room dia. Oh, dia 5i apa? 13. Oh, Saya 13. Sorry. Tak. 6 plus saja. Tak boleh main now Zal. Orang mesti sebat kau kat sini. Main Zal. Orang kalau cakap pasal rumah, orang serius tau Zal. Betul. Zal dia punya rumah I think about 600 plus lah. 600 plus lah. Okay, sebab 5 bilik lah orang kata tu. Tingkat berapa tadi dia cakap? 13. 13 lah. About 650 to 680. 650 to 680 range Fikri. Okay, Fikri. Okay, terima kasih. 4 bilik sana dah almost 600,000 juga. 4 plus. 5 plus 570, 580. Terima kasih kepada Fikri yang telah membelikan postal code dia. Ya, terima kasih Fikri. Sama-sama. Teruskan Aidil. Hello, siapa di sana? Hello, saya Dina. Oh, Dina. Halo Dina. Dina. Saya pun nak tanyalah harga rumah ni. Ya, silakan. Boleh. Boleh lah Dina. Boleh. Okey, saya tinggal tingkat 11. Okay. Memang saya kau boleh saya tak nak pindah. Okay. Tapi saya nak tahu harga je. Sabar Dina, kenapa? Kenapa Dina nak pindah Dina? Tak, saya tak boleh nak cakap. Tapi Dina okey ke tak? Dah makan belum Dina? Ya. Hello. Saya baru makan tadi Hajar Maimunah. Oh mahal Mahal, tu Dina, mahal. Suka makanan mahal Nak makan ni bukan besar. Okey, postal code saya 821 Okay, 821 256 256. 4 bilik. Oh, ada 4 bilik. Tingkat 11. Oh, tinggi lah. Ada bilik helper tak? 4 bilik tak ada lah. Tak ada Tapi yalah, tak orang tak kita Dina. kadang-kadang saya rasa diri saya ni macam helper. Sabarlah Dina. Okay. Silakan Faizal dan Alisa. Agak-agak Lisa berapa Lisa? Oh, agak-agak Tingkat 11 kan? Forum. Tingkat 11. Tingkat 11 forum. I would say Daerah mana ni rumah dia? Sumang. Sumang. Punggol bukan Sengkang, relax. Sumang Jaya. Hari-hari. Wah, Sengkang Hari korang Raya. relax je. Korang jangan nak tanya harga rumah korang. Relax korang relax. Not bad dia punya price dia. Okay juga. I would say dah high 600 lah. Yes, betul. Oh, 600 Sumang 4 bilik dah high 600. Wah, that's a good price High actually. 600, that means 650 and above. Yalah. Kalau 7 pun boleh dapat insyaAllah. Kalau engage Vanessa, insyaAllah Vanessa tu dapatkan 700. Oh, baik. Baik. Apa nombor telefon? 9196 cicik. Okay, WhatsApp ataupun call dan DM mereka. Okay, terima kasih. Sama Dina, jaga diri. Terima kasih. Okay. Dan seterusnya Aidil, kita bersama dengan siapa? Hello, siapa di sana? Nama saya Pak Si Boots. Pak Si Boots Bang Faizal. Soalan untuk Abang Faizal kita. Jawablah Faizal. Waalaikumsalam. Tak, saya tak cakap Assalamualaikum. Tak fokus. Kalau dah gunakan CPF loan for the second time, advisable to sell again tak? Jawab Mr. Faizal. Dah guna CPF loan for second time? Ya, saya. Apa CPF loan? HDB loan lah? Mungkin dia cakap HDB loan lah. Actually gitulah. HDB loan bayar pakai CPF apa sebelum aku sebab. Dia kena sebat Faizal. Ya. Ganas dia sebenarnya So dah pakai HDB loan for second time, advisable to sell again tak? it depends whether he wants to sell ke tak. It depends on your family situation. Jangan situation kalau rasa tak perlu, rumah dah habis bayar ke, loan makin sikit, and then family size pun tak besar. Oh, kejap. Ada lagi satu line tertinggal. Nak tunggu 55 years old terus? Club 55 Apa pendapat Alisa? Alisa, Advisable to sell this kind of situation? Usually will we advise people to sell before they turn 55 or when they reach 55? Yeah. And what's the pros and cons? What's the difference if they sell before 55 and after 55? Okay, so dia dah ambil HDB loan 2 kali Betul. I think based on this
also tengok jugalah, depends umur dia berapa. Okay. Tapi generally lah secara general, I would say best is to jual beli sebelum 55. Okay. Kenapa? Sebab once kita as CPF account holders, kita dah turn 55, kan ada set up retirement account. Okay, ya betul. So retirement account tu memang dia punya target is supaya kita punya BRS, FRS is all met. So the main target is FRS lah. Okay. Full retirement sum. So dia akan ambil daripada ordinary account, dia akan ambil daripada special account, put together, masuk retirement account. Right. Okay. So in such situations, kalau sekiranya seseorang ni dia dah above 55, habis dia punya OA semua dah masuk RA. Okay. Dah lock there. Habis tapi RA dia tak meet dia punya full retirement sum. So in this case actually susah, and I would say it may not even be possible untuk gunakan CPF untuk fund or finance dia punya next home purchase. Itu saja Saya cakap if he wants to sell, best to do it before turn 55 lah. Betul. Okay. So apa nombor nak kena call tu kalau nak jual? is Boots 9196 0066. Si Boots. Push in boot. Okay, next one dia kasih the archive wardrobe. Archive wardrobe. 643274. Dia tak kasih berapa bilik semua lah. Okay, tak apa, anggaran je, average. Anggaran lah. Kalau 4 bilik berapa, 5 bilik berapa kat sana? 643274. Tu kat Jurong West, Acap ni kampung. Oh, Jurong West. Jurong West. 274C dekat rumah Acap betul tahulah. Kalau bising bermana murah lah. Sudahlah. Leceh tau. Kenapa nak pindah? Acap baru pindah sana. Oh, dekat dengan aku 274 blok dia. Oh. So dia punya price kalau 4 bilik dia is about 500 to 530,000. Jangan Kalau expose 5 bilik dia dah Jangan expose sebab aku. Taklah, ni harga orang nak tahu. tahu. Orang nak so tahu. 5 bilik dia Dekat dah aku. more than Aku half a dekat. million, 550 to 600,000 like that. So macam Acap untung lah. Kalau dia nak jual nanti, dia dah can make money lah pasal Oh, dia. really? Alhamdulillah lah. Dia beli chip. Saya sebenarnya Muskil guys lah. memang ikut Wan dengan Zal. Planning ni semua Wan dengan Zal yang berikan. Jadi bila kita dengar Wan dengan Zal bercerita ni memang pakcik pun tak tahulah. Boleh terdengar, boleh terjatuh hati, boleh terbeli lah. Jadi baguslah kepada korang yang kasih postal code ni. Dia tahu anggaran dia berapa. Betul. Dah tahu anggaran berapa tu boleh cakap bini berapa, awak nak tinggal sini berapa lama. Nak jual ke apa ni macam mana kan? Tapi Inspektor A galak dia ada tanya lah. Inspektor A galak. Kenapa Ali nampak flawless? Ali So orang kalau dah tanya Ali, kita kena jawab lah. Cu yang aku pusing. Sebab nak beli rumah. Aku lali. Habis diam. Nampak saya ni lah. Aidil. Dia tanya masa dia baitau. Dia pakai macam facial ke, pergi skincare ke Ada. apa. Ada juga. InsyaAllah ada lah. Pakai watercolor. Okay, Syah Muhammad. Teruskan. Syah Muhammad. Halo Syah Muhammad. Hello. Ya. Okay, saya nak tanya kalau 359A Okay, 359A. Rumah 4 bilik lah, 4A. 4A lah. Ya, T59A tu blok Dekat Admiralty Drive. Ini one punya tempat Sana area banyak punya. jual rokok lah. berapa bilik tu? 4A rumah saya 4A. Besar tau 4A. Tingkat berapa tu? Water tu. Dia tak letak pula tingkat berapa. Okey lah, letak lah tingkat 5 ke tingkat 6 lah. Zal, Average lah. average lah. Average lah rumah dia kalau 4 bilik, tingkat high floor dia maybe about 600,000. Kalau dia mid floor to high floor maybe about 550 like that. Okey, anggaran dalam aku punya harga lah rumah aku. 5-6 lah 5-6. So higher floor can be SI about $600,000. I see. Okey. Teruskan Bang Dil. Okay, daripada Jordan. Jordan. Jauh. Ini mahal ni, mahal. Is it true Tu. if you buy resale for first timer tak payah keluarkan cash ke atau bayar sikit? Lisa? Resale. Resale nak kena keluarkan cash. Is it Pakai true HDB kalau loan kan? beli resale for first timer tak payah keluarkan cash or bayar sikit? This is if they say they buy using HDB loan. Okay. Daripada So, Jordan. assuming by beli first time resale pakai HDB loan. Kalau kita
tak consider dia punya option fee dengan exercise fee, normally pun 1,000 dengan 4,000, which means total 5,000 lah. Kalau kita tak consider tu, actually possible untuk beli rumah tanpa keluarkan cash. Tapi nak kena tengok loan amount berapa banyak, berapa banyak grants this buyer boleh dapat, and then berapa banyak CPF dia ada sekarang, CPF OA savings dia. And then of course rumah yang dia belilah. Okay, teruskan Dil. Kita ada brother Cik Mang kat dalam ni. Ya, teruskan Dil. Okay, sebentar ya. Mana tadi aku Aidil ni memang cute aku tengok dia. Aku nak sebat. Apa khabar Cik Mang? Sihat Alhamdulillah. Sudah lama kita tak dengar suara Cik Mang sendiri. Itulah ni hari kita nak dengar apa harga rumah Okay. Jual beli berapa Wan dengan Zal boleh kasih ni lah average lah kan. Okay. Teruskan. Daripada Ahmad Socks. Nama saya Ahmad Socks. Oh, Ahmad Stokin lah. Saudara dia. Saya tinggal satu ni. Oh, satu. Berapa sebenarnya? Dalam lingkungan mana kita tahu masuk. Kampung Kelakar jugalah masuk. Gurau. Okey, dia gurau-gurau masuk saya. Tapi aku memang tinggal satu. Okey. Blok 452. Okey, kat mana 452 tu? Teka lah. Ajar masuk masuk buat kelakar. Ulen. Okey, postal code 719452. Agak Ulen bukan takkan Tampines Serenggun. 719452. Sibuk dia main macam Tak ni. ada. Duduk kelakar. No such. No such Mas Stokin. Ada lah. Masjid Pusaraman dia kasih. Jangan main dia. Jangan main-main Ahmad. Jangan main-main Ahmad. Tapi but normally kalau betul lah rumah tingkat satu ni mahal kalau kau nak beli. Rumah tingkat satu itself. Tak jugalah. Usually they will follow the transaction. Okay, so cuma it's unique lah. One tingkat satu kadang-kadang those yang maybe ground floor lovers suka, dia memang cari tingkat satu je. Tapi kau tak boleh fikir like macam tingkat satu sama harga dengan tingkat 12. Okay, not like that lah. Okay. Sebab cuma one thing tingkat satu ni maybe dia tak berapa selalu ada on the market. Betul. Normally orang kalau dah tinggal tingkat satu dia suka kan. So bermakna barang rare lah ni tingkat satu. Can say so lah. Okay, next Rusdi. Hello Rusdi. Hello. Apa di? Okay, rumah aku postal code 670 485. 3 bilik, tingkat 10. Oh, ini Sengkang. Relax wah. Bukan Sengkang Bukan lah. Kau ingat apa? Dia juga SE Sembawang. Segar. Oh, Segar lah. Segarut. Abang Alisa berubah tak layan tadi. Relax lah Zan. Nanti lama-lama dia biasa lah tu dengan kau Ali. Segarut. Apa punya Rusdi? Okay, silakan Faizal ataupun Alisa. 485 Segar, 3 bilik. Tingkat 10 lah aku tinggal. High floor. Ini kira mesti badan besar aku tahu gini Tak boleh cakap. Apa orang kurus tak boleh suara gini ke? Badan siapa pun ada saya jap. Badan siapa lah masuk aku. Kau ada hal apa dengan aku Ali? $500,000 ada. Shoot lah. Biar betul. Ya, $500,000. Okay lah. 500 $500,000. Relax lah Ali. Jadi kasih sedap dengar tau, million tau. Kau dengar million je kau. Apa kau ni? Aku ada member saya suara macam gini. Sama Ada. Sama. Yang kerja security tu. Cakap pun bukan kau kena cap. Apa sang kau? Kita ketawa sama-sama. Teruskan. Okay. Nama saya Rauda. Rauda kena lembut sikit. Rauda, kenapa nak jual? Kau tinggal Sengkang apa? Apa ni buat hal ada kau ni? 796401. Oh, tu Sengkang kan? Apa nak jadi kawan Ni perempuan kasih Alisa check lah. 796401. Tak ada. Fernville lah. Risau lah. Fernville. Tingkat 6. 2 room flexi. Belum MOP but nak tahu harga je. Dia nak tahu harga je lah. Flexi plan lah. 200 lebih ada? 300 lebih? Pasal I think this is quite new. So there's no quite new. no transaction yet lah. Kalau agak-agak dalam sekitar berapa ya, Pak? Kalau 2 bilik? Pada time the MOP should be about dah 400 plus dah. 400 plus. Wah, Okay. 2 room flexi 400 plus
Dulu 3 bilik kan dah 400 plus. Now 2 room flexi, that turn 5 years dah mencecah 400,000, 400 Serius plus. Wah, High buat floor duit pun juga 4 sih. plus. Okay, ada suatu soalan yang baik daripada Rina. Teruskan Rina. Boleh ada soalan Hello, daripada Rina. Rina. Hello Rina. Hello. Hello. Hi. Ya, hi. Ya, I minat ada Ali. Minat Okay, soalan dia. I ada soalan. If Yeah, the complete flat ownership transfer transaction due to divorce case, how soon sell the flat Divorce case ni Zal. Alisa pernah The ada complete flat ownership transfer transaction due to divorce case. How soon sell the flat? How soon? Macam lost pula. Okay, if the complete flat ownership transfer transaction due to divorce case, so how soon can sell the flat? Kira daripada rumah ni dua nama, husband and wife, then diorang dah split. Ya. Sekarang jadi satu owner lah. Kira satu owner take over the entire ownership of this flat. I think so. Okay, so assuming gini lah then I would think ada nak kena start balik lah dia punya MOP 5-year reset MOP. balik Oh, MOP akan reset balik. So kena tunggu 5 years lah. Betul. Okay. Oh. So there's no way to appeal or what ke apa ke? To sell early. Tak boleh lah. Pasal dia take over apa. Dia dah take over. Tapi tolonglah Faizal, rumah saya ni kalau saya duduk lama-lama saya terfikir pula nanti pasal abang saya yang ex saya lah senang kata ni. Iyalah. Saya kahwin tak nak lah. Tolonglah appealkan saya. Tak boleh bang. Saya boleh sawan duduk kat sini. Dan abang keluar lah cari rumah lain. Itulah saya nak keluar daripada nak cari rumah lain ni. Sekarang nak awak cakap nak kena habiskan MOP 5 tahun ni baru punya kontrak. Yelah, memang betul lah abang. Abang jangan nak susahkan hidup Faizal boleh tak? Awas saya apa? sempat abang kat sini. Tak awas apa? Bodyguard. Faizal sekarang jalan bodyguard. No choice lah, terpaksa lah. Mana-mana orang nak ambil gambar semua. Dah lah. Kan? Saya tak nak berbual dengan awak lah Faizal. Saya boleh panggil ni tak Wan tak? Saya rela berbual dengan Wan. Wan pun tak nak berbual dengan awak lah. Dah leceh lah. Okay. Teruskan dia. Daripada NA. Salam. Salams. Okay, postal code dia 561591. Jurong West lah ni. Tingkat 3 bilik. Tingkat 3 bilik. Okay. Oh, 561591. Ish, Amokyo Pula. Tempat kira tak pernah jarang dengar. Tapi Amokyo ada susah juga tau nak jual. Asal member aku ada dia apa what do you call it Ini kota. Yes. Oh. Kadang-kadang ambil masa setahun 2 tahun baru dapat jual. Okay. Berapa bilik rumah dia deal? 3 bilik. Oh, tinggi tu. 3 bilik pasal rumah dia just turn 5 years dah above 600,000. Wow. Oh, above 600,000 Level 3 je. So kalau 591A dia tingkat 3 low floor. Low floor dia dah about 650 like that. Wow, NA dengar 650. Okay, baik. Kalau panggil Wan Enza kita akan cuba jual 660. Extra 10,000. Ya, baik, jadilah extra 10,000. Baik sih daripada tak ada. Kan? Baik lah ni. Teruskan deal. Okay, mana tadi? If apa dia? Sekejap, aku ambil satu ni ada. Okay. Farisa Hanati, kalau nak ask for F2F enquiries, how fast boleh book appointment? F2F? Face to face. It's how fast you WhatsApp kita reply, dan kita tanya kau bila you can Cantik. Okay Farisa, kau WhatsApp 91960066. Nanti insyaAllah nanti Faizal reply, then we can book appointment, boleh jumpa ASAP lah. Yang akan reply Hidayah lah. Yes. Okay, Afariro, aku dapat ground floor dengan Wenza lah. Power. Power. Apa dia baik tu? Ya, okay, next Nami, yes. 730652 tingkat 2. Tingkat 2 baik lah. Tapi tak cakap berapa bilik lah. Okay lah, letak lah normal lah. Kita Melayu 4 bilik lah. Wan ni kampung lah, kasih Wan jawab lah. Wan ni kampung lah. 652 learn. Blog ni macam semua exact aja. Semua apa? Executive. Yes. Ini tingkat 2. Tingkat 2. Low floor punya Wan. Macam Wan? 800 baik sih. Laju Zawan Anggaran dia 800. Eksekutif 800. Dia ada 4 bilik 5 bilik juga. Yalah. Kalau agak-agak 4 bilik berapa? Dalam 800 Executive. Executive is 800 Executive lah. plus to 900. Ni kalau eksekutif So 4 bilik dia think about almost 600,000 I see. 550 to 580. Alright. Okay, nice. Teruskan Aidil. Okay, Juliana. Juliana. Hello Juliana. Can
Kau dah cakap hello. Oh, lupa lah. Hello. Hello. Can I ask? After divorce, Okay. I don't have child custody below 34. Can I still purchase resale? That's a good question, Juliana. Tak ada custody. Dia below 34, dia nak kena above 35. Pasal if you below 35, you tak ada can control anak, you don't form family nucleus. So you cannot buy a house. Tu kena tunggu setahun lagi baru after they turn 35 then baru beli single scheme. Single scheme 35 tahun. Okay. Alright. 35 baik Tapi dia pun ada kasih postal code juga Juliana ni 760115 tingkat 4. Oh, Amokyo lah. Yishun. Kira kau yang confident lah Ali. Kira kalau orang tak tahu macam kira Ali tahu postal code. Yeah. Dia tak cakap berapa bilik lah. 4 bilik luar. So dia ni dekat dengan Chong Pang, good location. Okay. So 3 bilik dia jadi about 350 to 450. Ranging So kalau 4 bilik dia about almost 500,000 around there to 548. Nice. Yeah. So low floor dia is about almost $500,000 dah 480 like that. Tapi kenapa kau cakap good location tu? Apa yang pasal good location Pasal tu? banyak macam dia suka pasal dekat dengan Chong Pang. Chong Pang makan banyak banyak. kedai. And then lagi Chong Pang sekarang tengah bikin this community center yang akan ada swimming pool semua kat atas. Itu yang buat harga akan naik. Pijak Cukang sisi pun ada apa? Tak lah. Playground ada air punya tau. Tapi banyak orang nak pindah Ali. Okay, kita teruskan dengan Star Supreme. Star Supreme, teruskan. 530570 tingkat 4. Woodland. Ni Woodland, aku cakap betul Woodland. Tak salah mana? Salah lah. Saya dah check. Belum. 530570 tingkat 4. Oh, ni Jurong West 57 plus. Oh, kan Sekejap juga masa aku ni tengah hang. Barang. Oh, tengah hang Berapa Wan? 530. Sorry, deal. Berapa deal? 530570 tingkat 4. Oh, it's Hougang. Hougang. Nak ada Hougang. Hello Hougarians. Hougang. 4 bilik Hougarians. So berapa bilik Tak ada bilik. Tak ada bilik. Tingkat 4 aja. Macam mana nak tidur tak ada bilik? Dia nak kena ada bilik. Terima kasih Acap kerana mengetawakan. Yes. So transaction kat situ dia punya 4 bilik dia is $500,000 to as high as 600,000. High floor can even go as high as 620 to 630. 5 bilik dia of course dah 700 plus to 800,000. Okay, nice. Okay, teruskan lagi di deal. Okay, daripada Mia. Hello, Mia here. Hello. I wish to sell soon dan MOP. How much is Yishun 760125? Terima kasih. Okay, Yishun ada minus 20% sebab sana banyak problem. Oh, dah. Relax lah Cap. Minus 20% tau. Dia nak jual Zal. Nak jual. I wish to sell soon nak MOP Zal. Dia dah bingit nak pergi Cacukang pula. Apalagi DM terus lah WhatsApp Wan dan Zal. Kasih dia dulu anggaran. Tapi berapa bilik tu? Dia tak cakap berapa bilik. Dia tak cakap lah. Average. Ni pun tak ada bilik juga. So itu pun dekat dengan Chong Pang juga. So yalah dia punya 3 bilik dah about almost 400,000 to 480. 4 bilik dia dah low floor about almost 500 to 570. And then 5 bilik dia tak banyak kat situ. So 5 bilik dia dah about $600,000. Okay. So 4 bilik dia yalah dah melebihi $500,000. $500,000 Okay, baik. Kawasan tempat lama tu, rumah lama juga tu. Oh, Yishun Ya. Okay, next Rina ada soalan untuk Wan Zal. Okay, teruskan Rina. Wan Zal Sa. Okay. Alisa, Wan Zal Sa. 3 orang. Yeah. If resale flat also kena wait after 5 years then can sell. Macam mana ni tu? Ali boleh jawab. Apa dia? Ali ke Alisa? Alisa lah. Ali lah. Ali test Ali. Soalan simple ni. Boleh lah, boleh jual. If resale flat also kena wait after 5 years then can sell. Actually, yes lah, nak kena lah. Yes, right. You're right, brother. Is that is right?
better. Come on, Zal. You're getting good and gooder. Not So bad that- not bad. So technically kena tunggu after MOP 5 years then baru boleh jual lah. Yeah. Unless mana Zal yang kau cakap rumah dekat mana tu yang kena tunggu 10 10 years, years. Yeah, maybe prime area yang dia punya MOP dia 10 years. Tengah lah kira contohnya. Tengah tak? Tengah Bukan masih 5 years. 5 years je. Ada yang 10 years sebab aku dah dengar. Tak ada, itu yang kat daerah town. Prime year, Central prime lah. area. Central. Oh, okay. Right. Okay. Okay, next Next one. Cik, kita ambil lagi 3 terus. Okay, boleh. Okay, Faizal Bulat. Nama dia. Nama dia. Okay. Teruskan. Okay, postal code 680280. Ya, ahli dia kampung ni. 4 bilik tingkat 15. Confirm jejak 100 mil punya ni. Bias. 4 bilik tingkat 15. Yes, saya. Apa postal code dia lagi dia? 680280. Ini semua location high end punya. Ya, almost 600 pun ada. 600? Tingkat 14 kan? 15. Maybe about 590 like that. Kalau engage one Enzo, maybe sell about 595. Oh, then still the additional 600 lah terus. 10 apa? At least 10 lah, 10k. Okay. InsyaAllah 600 lah. Kita usahakan lah. Okay, next Mimi Lepak Bapak. Mimi. Lepak bapak. Wah. Kalau ground floor, 207 Yishun 4 room, berapa? 207 Yishun ground floor. Wah, baik ni. Banyak room. 4 room. Tapi banyak problem lah. Kau isu je problem ni. Baik, tak boleh cakap itu. Semalam baru yang accident apa yang Lamborghini. Yishun. Yishun. Semalam lah. Kesian lah. So kalau ground floor dia block 207 Yishun, berapa bilik dia? 4 bilik. Boleh tanam tau. Boleh tanam apa, pokok-pokok kat luar. Boleh, best. Wah, ada 2 orang tanya level 1 ni. Orang minat level 1 deal. Tak, orang nak jual cakap. Yelah. Sembarang. 207 Yishun ground floor maybe definitely above 500,000. Okay. Maybe about 680 lah. 550 like that. Oh, 550 to je. 560. Okay. Pasal aku rasa dia is 4NG. Alright. Lepak bapak orang biasa lepak punya. Ground floor lepak bapak. Betul. Tapi ground floor best lah. Lepak bapak lah. Aku ada sah. Aku pernah saya stay kat Lepak, relax luar rumah. Alisa baru jual satu unit ground floor her own one. Yishun juga. Yishun juga. Senang dapat buyer juga. Pasal banyak ada buyer dia prefer tingkat 1 is because macam tadi kita cakap tak banyak in the market. Very rare apa? Yes, and then dia memang tunggu opportunity tau. Dia nampak the ground floor aja dia will attack. Arwah mak aku piara saya rabbit bila Letak kat tinggal luar. kat tingkat 1 ni. Tingkat 1 kat mana? Commonwealth. Okay. Cap Lablau. Tapi rabbit tu kau main lah. Oh, yang kau cerita lah. Okay, last punya. Last je. Last. Daripada Love Couple 221. Ini keluar mesti pakai baju couple shirt ni. Confirmnya. Okay, level 1. 4 bilik 751341. 751 Kat Sembawang ni. Level 1 4 room. Rumah dah lama juga. Okay. Tapi location not bad. Tingkat 1 3 bilik ni. 4 bilik kan? 4 bilik. 4 bilik. 4 bilik ground floor blok situ. Love Couple 221. Nampak. Itu 221 actually dia punya apa? Anniversary dia. Anniversary 221. Yeah. Biasa Yeah. 221. Tapi kalau 221 tu agak-agak apa? Now should be about Kira diorang dah 4 tahun lah berkahwin. Kira 22 Januari lah 570,000 570 to 580 range lah. 500 berapa? 570 to 580. Boleh naik sikit ke? InsyaAllah tu 580 tu lah. Dia punya benchmark dia is about 570 lah. I see. Okay. Sikit at least 570 dia boleh jual. Alhamdulillah. Itu saja untuk okay, hari Love ni. Couple dia cakap thank you. Masya Allah. Welcome. Thank you Love Couple. Thank you kepada semua yang dah inquire. So kalau korang rasa macam harga tu macam macam baik ya. Teruslah boleh call Wan and Zal di 9196 0066. Terus boleh call orang, ajak jumpa. Boleh dia. Diorang boleh buat calculation on the spot, and lepas tu boleh tengok bajet korang berapa, nak upgrade ke, nak macam mana ke. Semua boleh.
settle, bisa diatur. Ya, tapi korang nak kena be transparent lah. Iyalah. Kan, kadang-kadang nak kena fikir kau punya CPF cukup ke tidak untuk mendapatkan rumah idaman kau. Itu semua nak kena, macam aku cakap, transparent dengan Wan and Zal by Alisa. Ya, tapi ada satu orang tanya Ayapin Ayapin kalau Terengganu Sky Kingdom, Kampung Batu 13 Hulu Besut. Ini Acap tahu. Acap dia jawab Acap tak dia kena ini double X ni. Double X dan juga kena tengok subsidi dia macam mana. Geran tanah tu berapa tahun. Ya. Tu kita faham tu. So terima kasih kepada all the enquiries. Kalau korang rasa macam nak tahu lebih lanjut tentang hal jual beli rumah, korang boleh terus call Wan and Zal atau boleh follow mereka di TikTok dan juga Instagram @Wan and Zal. So kita hari ni kita nak test juga Alisa whether tahu tak number Wan and Zal berapa. Silakan Alisa. Nak English ke Malay? Anything boleh lah. 9196 Okay. 0066. Kalau Melayu macam mana Alisa? 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari Wan and Zal, WhatsApp ataupun DM mereka sekarang juga. Dan di TikTok, thank you so much for joining our live. Betul. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan sekiranya kalau kita berlima ada terkasar bahasa time buat live ke ataupun apa, harap dimaafkan daripada hujung rambut ke hujung kaki. Itu saja daripada kami. Rendel Leriki. Goodbye. Wan and Zal. Oh yes. How are you guys? Ya, alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Korang apa kat sini? Pergi recording lah dengan Kau apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Aku transaction with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy. Kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle.